Hari Ashura tanggal 10 Muharram, sejarah telah menunjukkan bahawa golongan Syiah menyambut hari Ashura ini dengan ritual-ritual mereka yang tertentu, iaitu perbuatan mereka menepuk-nepuk badan atau memukul-mukul belakang mereka sebagai simbol menzahirkan rasa kesedihan mereka dengan peristiwa pembunuhan cucu Nabi Al-Husain. Mereka kata inilah hari cucu Nabi Al-Husain dibunuh, justru kita melakukan ritual-ritual ini sebagai menzahirkan kesedihan. Kita maklum akan kesesatan orang-orang Syiah dengan ritual-ritual mereka pada hari Ashura ini. Dalam masa yang sama, perkara ini telah timbul beratus-ratus tahun dahulu oleh sebahagian golongan daripada kalangan ahli sunnah. Mereka mengandaikan bahawa, memandangkan bahawa golongan Syiah menyambut hari Ashura dengan kesedihan. Kita ahli sunnah hendaklah menyelisihi mereka dengan bergembira. Justru hadis-hadis palsu direka. Kononnya kaum muslimin perlu bergembira pada hari Ashura dan sebagainya. Sedangkan apakah tindakan itu betul? Kita kata tidak. Kesalahan tidak boleh dibalas dengan kesalahan. Gembira atau sedih ini perlu kembali kepada syariat. Sedangkan syariat tidak menyatakan kedua-dua itu. Syariat tak suruh kita bersedih, seperti mana syariat juga tak suruh kita bergembira. Tetapi itulah, ada juga satu riwayat hadis menyatakan bahawa barang siapa meluaskan rezeki untuk keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan memberi keluasan kepada dia pada hari akhirat. Kononnya hadis ini menganjurkan supaya ketua keluarga, seorang bapa, seorang suami, untuk meluaskan kepada ahli keluarga dia pada hari Ashura. Meluaskan di sini ini untuk dia berbelanja lebih, seperti menyediakan juadah makanan yang istimewa berbanding hari-hari lain. Sedangkan hadis ini dhaif, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rentetan daripada peristiwa-peristiwa dalam sejarah ini, saya melihat bahawa antara budaya yang diwujudkan dalam kalangan umat Islam di Nusantara ini ialah dengan mereka adakan apa yang tuan-tuan sedia maklum, bubuk Ashura. Sehingga nama dia pun special, bubuk Ashura. Maka di sini persoalan besar, adakah budaya ini selari dengan Islam? Di sini saya katakan kita kena renung sejenak. Apa sebenarnya yang dianjurkan ke atas umat Islam pada hari Ashura 10 Muharram? Ialah berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Ashura dia menghapuskan dosa tahun yang lalu. Kita dianjurkan untuk berpuasa. Kita tidak dianjurkan untuk bersedih, seperti mana kita juga tidak dianjurkan untuk bergembira. Termasuklah bergembira dengan menyediakan juadah makanan. Bahkan sebaliknya, kita dianjurkan untuk berpuasa pada siang hari Ashura tersebut. Maka itulah, berbalik kepada budaya bubuk Ashura ni, apa tujuan bubuk Ashura ni? Bubuk Ashura ni makan bila? Pada hari Ashura lah kan? Pada hari Ashura atau pada malam Ashura? Sekiranya ia disediakan pada waktu siang untuk orang ramai makan, saya katakan ini jelas menyalahi sunnah. Sepatutnya kita anjurkan orang supaya berpuasa, bukan berbuka puasa. Tetapi kalau ada yang nak berhujah, kata oh ini juadah untuk buka puasa, itu satu perkara yang lain. Tapi kalau makan pada siang hari Ashura tu, saya kata itu menyalahi sunnah. Dan saya ingat perkara jelas, insya-Allah. Wallahu a'lam.